Habis dia kata kerajaan Anwar Ibrahim ni kerajaan Yahudi, pro-Yahudi, masuk Surah Majid terguru. Dia tak minta maaf. Saya nafikan saya tak ada apa-apa hubungan dengan Rina Harun. Saya dua ni nampak berpegang tangan dengan Rina Harun di kedai makan. Waduh, gawat ni. Rupa-rupanya dia bawa cerita APMM, komando datang Masjid Rosila. Dia nak tutup cerita dia, supaya cerita dia dengan Rina Harun ini akan tak nampak. Nampak peristiwa komando datang Masjid APM, kononnya nak target Abdul Hadi bin Awang, Presiden PAS, nak mengembalikan peristiwa memali. Naik dalam masjid pakai kasut, masuk kawasan solat wanita. Ini apa ni nak jadi kepada negara kita ni? SOP apa dia ni? Tengok dalam CCTV, keluar daripada kereta, nampak seperti mana pencuri. Apa dia ni? Walaupun sambung, ya betul, Haji Hadi dalam keadaan yang bahaya. Unit amal dikerahkan bertugas, cuti dibekukan, bertugas di hadapan Masjid Rosila. Saya pun buat kenyataan dekat TikTok saya. Tak logik lah APMM nak target Abdul Hadi bin Awang di Masjid Rosila. Kerana bidang kuasa APMM bukan di darat. Bukan unit amal semua benda dia nak buat. Tugas bomba pun dia nak. Sibuk. Oh nak terjun tu dekat tanah runtuh. Mana? Kampung Genti Highland tu. Nak jadi juga pasukan penyelamat SAR. Unit amal. APMM dia ada dia punya skop kerja. APMM tak boleh nak buat tangkapan di atas darat. Kalau betul nak Haji Hadi, tangkaplah Haji Hadi ketika candak sotong. Kalau betul nak target Presiden PAS tu ketika dia duduk mengair tu. Itu bidang kuasa APMM, bukan Adam Majid. Bila pihak kerajaan bagi penjelasan, semalam Taqiyuddin kata, okey, deal, kita settle. Silap faham.